Okay, dalam video kali ni kita dah settle lah. Kita dah set up dah kita punya produk, kita dah set up kita punya shipping, okay, kita dah set up kita punya payment. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak customize. Okay, kita nak customize sikit kita punya website ni. Dia macam tak siap kan? Betul tak? Kita sekarang ni dah buat dah segala benda yang basic-basic set up tu kita dah settle. So sekarang kita nak customize sikit bagi look and feel dia nampak lagi nice, nampak lagi proper dan boleh naikkan lagi conversion rate kita punya website lah. Okay, so sebelum saya nak tunjuk benda tu, jom kita tunjuk sikit. Saya nak tunjuk apa yang perlu ada dalam kita punya online store. So kita patah balik kepada Steam Jugra ni. Okay, so jadi kita akan set up based on themes ni lah, sebab ni theme paling latest. So memang saya recommend pakai yang ni. So Steam Jugra ni dia ada menu dekat atas ni. Okay, dia boleh juga support ada multiple menu, ada satu menu, dua menu, tiga menu. Okay, ada banyak-banyak. Dia ada search kat sini, boleh search produk. Dan dia juga kita ada panggil cart drawer lah. Maksudnya customer nak beli tu senang. So dia tekan add to cart, dia akan keluar macam ni. Okay, dan dia boleh add to cart banyak-banyak produk lah. So dia lagi senang nak shopping. Dan bila dia nak shopping tu lagi, kita panggil AOV dia lagi tinggi lah. Alright. Dan untuk juga ni dia ada highlight dua homepage banner lah. Okay, satu belah kiri, yang kedua belah kanan. Tapi kalau dekat mobile, dia akan jadi slider lah. Dan you boleh highlight featured kategori mana yang you nak letak. Okay. Dan yang ketiga pada homepage ni dia boleh highlight 3 collection ataupun 3 kategori lah. Okay, cuma tutorial saya tunjuk satu saja. Okay, so kita tengok juga dalam produk ni apa yang ada. Bila kita klik je produk, so nampak kat sini dia ada macam ada breadcrumb. Okay, ni daripada mana, arrival products, and then dia ada dia punya harga, dia punya, kalau kita enable automate ni kita boleh nampak lah. Contoh $54 ni bahagi 3 dapat $18. Kita boleh highlight benda tu. And then dia ada quantity. Okay, dia ada variant apa semua yang gambar macam tadi tu. Add to cart buy now. Dan juga dia juga ada macam kita panggil live chat lah. Okay, tapi yang ni kita boleh set lah. Nak ke mana, WhatsApp ke, Facebook ke, IG ke, kita boleh set juga. Semua dah built in dalam ni. Tak perlu buat any coding ke apa semua, tak payah. Alright. And then of course you boleh customize the colour lah. Nak colour macam mana, hanya select satu colour saja. Contoh macam ni, tukar je colour merah ke biru, then the whole theme akan berubah. Tak perlu nak customize border lain, warna tu lain, font apa semua, tak perlulah. Okay, so bila saya tekan buy now macam ni, dia terus akan check out lah. Cuma yang ni kita gunakan single page checkout lah. Okay, kat Shopee ada dua kita ada single page checkout, kita ada multi step checkout.